Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aku Farhan Nasir dan setiap minggu aku post vlog kat channel ni. Aku update progres aku, perjalanan aku, perjuangan aku nak cari segenggam belian sejongkong emas. Hari ni aku nak cakap pasal buku aku. Pertama sekali aku belum lagi dapat respon dari team leader aku. Aku dah bagi pada hari Khamis petang. And then hari Jumaat aku follow up sebab aku tengok dia tak baca WhatsApp aku. So hari Jumaat dia dah respon and aku belum dapat lagi komen tentang draft aku lah. Itu satu. Jadi apa yang aku buat sekarang ialah aku dah buka akaun Wattpad and aku nak letak draft nombor 1 ni dekat Wattpad. Okay, kenapa aku sebut draft? Sebab nanti bila dah compile, maksudnya insyaAllah adalah kata pengantar ke whatever kan, benda yang tak letak lagi. Itu semua tu nanti hantar ke editor. Editor akan edit mungkin dari segi structure ke, susunan ke, akan berubah. Kemudian dari segi mungkin ada pertambahan, perenggan ke, kan. Aku tak tahu sebab yang tu kena tunggu komen dari editor. Jadi untuk yang free version ialah yang first draft. Cuma aku exclude satu bahagian lah. Macam mana kalau kita buat perniagaan sendiri, ataupun yang kita panggil enterprise, nak dapatkan loan dari bank. Yang tu aku exclude. Sebab untuk enterprise ni, dia berbeza dengan orang yang makan gaji ataupun kerja government. Diorang punya dokumen, diorang ada EPF. Lepas tu tak tahulah apa dokumen sokongan lain. Untuk yang enterprise ni, dokumen sokongan dia tu lain. Kan? Jadi aku explain lah pengalaman aku macam mana aku dapatkan loan. Aku rasa peniaga-peniaga kecil diorang mungkin berminat dengan bahagian tu. Sebab tu aku exclude dari free version. Kalau nak, bolehlah beli buku aku dan baca dan buat. Okay. Itulah yang aku akan buat. First draft aku upload. Aku rasa itu sebahagian daripada marketing juga, sebab Wattpad dia ada audience dia sendiri, maknanya yang suka baca buku kan. And aku tengok diorang ni ada satu behavior yang unik tau. Contohnya kan, aku tengok ada pembaca-pembaca yang dia pergi komen, dia pergi letak lah dekat media sosial yang dia komen lah tentang author-author kat Wattpad ni. Diorang post penulisan diorang, kemudian dijadikan buku. Lepas tu ada yang and konten dia 100% sama, and yet ada orang bayar. So aku rasa behavior tu sangat unik. Sebab aku kalau dah baca benda tu free online, kenapa aku nak beli kan? Jadi ada orang macam tu. Aku pula fikir, okey lah, tak apalah, aku akan post first draft aku dekat Wattpad. Aku pecahkan ikut part lah, part 1, part 2, part 3. Mungkin hari ni aku akan post sekali banyak lah. Mula-mula aku ingat nak buat satu-satu kan, tapi bila fikir balik, ni bukannya social media, betul lah. I don't know, aku tak tahu algoritma dia macam mana. Jadi macam tu lah. Aku akan biarkan kat situ first draft. And semoga ramailah mendapat manfaat dari penulisan aku tu. I think itu je lah update kali ni. I'm just giving out free stuff. Free content, free stuff. Aku tak tahu bila benda ni akan datang balik dan memberi manfaat pada aku. I don't know when, I don't know how. Aku buat apa yang aku rasa mungkin ini, maybe this gonna work. Okay lah. Kalau korang nak tengok video yang sebelum ni, aku ada letak kat sini. Kalau korang nak tengok dari vlog aku yang dari nombor 1, bolehlah tengok kat sini. Aku akan letak playlistnya sekali. Ini adalah vlog yang ke-31. Nanti aku post lagi. Thank you so much. Assalamualaikum.